Kalau kita ambil 8, 4, 4, 8, 8, 8, 16. Lepas tarawih kita buat 4. 16, 4 jadi apa? 20. 20 muka surat, 1 juzuk. 20 muka surat Quran Rasam Osmani yang kita daripada Mekah Madinah kulit hijau tu, 20 muka surat 1 juzuk. 20 muka surat 1 juzuk. Tuan-tuan, kita plan benda ni dan kita ikut plan tu. Kita ikut plan tu. InsyaAllah hari 30 Ramadan kita khatam satu Quran. Kalau kita tak ada plan macam ni, kita ikut hari ni rasa larat baca lebih, tak tahu sampai 30 tak ada khatam juga. Jadi bagi ada teratuk benda ni. Habis tarawih 4 muka surat lagi, alhamdulillah khatam juzuk 1. Esok pula nak sambung juzuk yang kedua. Tuan-tuan, pagi esok dia balik ke had nombor 1 balik. Bangun untuk sahur, mulakan dengan tahajud dulu. Dia repeat balik sampai 20. InsyaAllah kalau kita buat yang tu, cantik Ramadan kita tahun ni. Cantik. Selain daripada tu apa dia? Jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga anggota-anggota badan. Tak usah buat benda-benda nak jadi korang pahala puasa. Tak usah. Sebulan ni kita jaga kuat sikit. Lain daripada tu, satu kita ambil apa? Tiap-tiap hari kita sedekah RM1 atau RM5. Kalau RM1, sebulan Ramadan RM30 kita sedekah. Kalau RM5, RM150. Untuk sebulan Ramadan kita punya infak RM150. Itu dah cukup baik tuan-tuan. Bila di-convert RM150 itu kepada pahala akhirat esok, Allahu Akbar tuan-tuan. Tepuk dahi kita ni. Kita kata silap aku bagi RM5. Patut aku bagi RM10. Patut aku bagi RM50. Pasal apa? Bila tengok dia punya conversion tu, dia convert RM5 kita tu dengan hak Allah ganti kat kita di akhirat esok. Allahu Akbar tuan-tuan. Allah Tuhan Maha Kaya. Jangan ada satu hari pun dalam Ramadan yang kita tak ada infak. Paling-paling pun masjid punya tabung blok kita buat RM5. Hari ni balik pangkah kalender kuda. Aku dah derma dah, aku dah infak dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sepanjang Ramadan itu kita buat kebaikan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini ada beza dengan Ramadan kita yang lepas-lepas.